Oi, mau aja panas no hari. Jelejeh ayo belum. Banyak no pakai enti aku dah ya. Makin hari makin bertambah barang-barang aku ni. Tapi itulah. Haram seorang pun nak datang beli ya. Tak kuasa aku nak melayannya dah. Biar aku melayan barang-barang enti aku ni. Hai! Pip! Marilah singgah dulu. Tengok radio Kampung Pantai. Hai, kau main sombong lagi ya. Assalamualaikum, Leman. Waalaikumsalam. Hai, cikgu nak ke mana? Tak ada ke mana. Saja bagi salam. Pula. Bagi salam kan dapat pahala. Teman beransur dulu. Iyalah. Tu saja nak enter frame ni tu dalam cerita ni. Apa ke maunya payment budak itu ya? Kalau aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Assalamualaikum. Oh. Mika yang tahun lepas lah. Orang sama. Oh, kurus sikit. Saya dimaklumkan ada Leman kata nak datang nak jumpa. Mana dah pukul apa ni? Itulah, kejap lagi sampai dah tu, Abi. Awak ada sikit nak jumpa dengan ni. YB Azlan. Boleh. Ada sikit. Boleh, silakan. Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum, YB. Oi, Waalaikumsalam, Leman. Panjang umur. Badak. Oi. Ada panjang umur kamu ni ya. Teman baru nanya tadi, bila Mika nak sampai? Awak kan pemuda harapan kampung. Yang sentiasa menepati masa dan juga time kamu orang putih. Tambah-tambah lagi kalau nak jumpa dengan YB. YB kegemaran kami. Moncah. Usah-usah main bantai bin Mika ni. Apa kehenya jumpa teman ni? Ni YB awak nak nabung. Bukan ke tahun ni. Tahun melawat Malaysia. Macamnya apa orang kabur tu? Visit Malaysia. You know that. Speaking kamu pula Leman. Teman tahulah tahun ni memang tahun melawat Malaysia kan. Teman pun banyak juga bantu kempen-kempen nak ngabur ke orang, promosi kampung kita tu. Termasuklah promosi kapal korek kampung kita tu. Cerita pasal kapal korek, kamu dah ke pergi menengok kapal korek tu? Ni YB. Awak yang mendengar ni macam ni YB. Kalau YB ingat tak rumah arwah bapak saya tu? Awak ingat awak nak jadikan dia homestay. Bukannya apa. Nanti mau kalau katalah pelancong orang putih datang ke kampung kita. Adalah tempat dia nak tidur meruluh merata tempat homestay awak buat tu nanti. Teman rasa elok juga daripada Mika tu asyik melangut je dekat kedai antik Mika tu siang malam pagi petang tak ada faedahnya. YB ni sound direct nampak. Allah, tidak lah Leman, gurau je. Mika bukan tak tahu teman ni suka gurau dengan Mika dari dulu. Okey, teman Mika bagi tahu teman, apa yang boleh teman bantu Mika? Ini yang nak dengar ni. Inilah yang orang kabur apa? YB yang berkhidmat. Kita nak yang macam ni lah. Ni senang cerita, dipendekkan cerita YB. Awak nak masa hari perasmian homestay awak tu lah nanti kan. Awak nak YB ada datang merasmikan homestay awak tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi bila Mika nak teman datang rasmi tu bila? Ikut time yang YB free lah. Sekejap teman tengok jadual teman. Jangan. Sabtu ni teman free. Sabtu boleh? Kalau itu yang time YB ada. Sebelum subuh teman sampai. Apa dia konjang sampai subuh dah? Subuh ayam tak bangun lagi. Lepas subuh lah sikit. Tapi teman nak tanya satu pada Mika ni. Mika jangan terasa hati pula kalau teman tanya ni. Ni nak buat homestay ni ada ke duitnya? YB dia lah. Cakap tak tengok keliling. Ini Leman lah. Itu semua kita tolak tepi. Yang pentingnya apa? YB datang rasmi je. Okey. Boleh? Kalau boleh. Kalau macam tu dah dikatakan, awak suka menolak. Terima kasih banyak. Moga mudah untuk Mika Leman. Okey. Kita jumpa nanti hari perasmian ya. Baik, elok jalan Leman. Ya. Ya Allah ya Tuhan, aku semoga dipermudahkan urusan sahabat aku ini. Amin. Ay Allah.
Ya Allah, mana ke sampah? Semalam sampah. Hari ni nak kaya udah mana ke? Alright. Oh. Apa kamu ni? Apa dah lonjak katnya tu? Ya Allah. Apa yang kamu jolok pokoknya ni? Oh, Leman. Kalau ia pun bagilah salam pun. Cuma kalau aku terkejut tadi aku lebar dengan sabit nyor kau apa tak dapat? Kamu ni Ibrahim ya? Asal aku datang je, kamu pun tengah nyolok bonyo. Kamu tak ada kerja lain ke Ibrahim? Itulah kerja aku pun. Dia pencen-pencen ni. Ingat nyor apa lagi? Atai kamu ni apa hal ni? Ni, apa ini Ibrahim? Aku ni datang kemari ni. Aku ingat aku nak minta bantuan sikit ni Ibrahim. Aku nak minta... Nanti. Aku dah faham benar dah tujuan kamu tu. Bantuan lain tak ada. Mesti bantuan duit. Kamu ni Leman. Aku ni kalau kamu tengok, udahlah kais pagi makan pagi. Kadang-kadang kais petang 3 minggu lagi baru makan. Apa yang kamu ni meraban tak tentu hala ni Ibrahim? Aku datang ni nak minta bantuan kamu. Nak minta tolong kamu bersihkan rumah orang tua aku tu. Aku nak buat homestay. Buat homestay? Biar betik, Leman. Benar lah. Ada kamu nampak apa aku berdakwah apa? Aku nak buat homestay bukan apa. Mau kalau kata ada pelancong besok datang ke kampung kita ni. Adalah tempat dia nak berehat, nak meroloh ke apa ke kan. Bukan kamu tak tahu. Tahun ni tahun melawat Malaysia. Lagi satu Rahim bukannya apa. Aku ni dah bosan. Khabar orang putih tu apa? Boring. Dengan kedai antik aku tu. Tak tahu nak buat apa. Itu aku nak buat homestay tu. Suka kamu lah, Leman. Awak buat je tak apa. Bila boleh start? Tapi janji bayar ya. Now. Kalau aku buat sekarang tenyo aku belemban. Mana kena halal kan? Takkan aku nyampak sungai ni. Biar je di situ dulu. Tak ada siapa nak mencurinya. Kamu. Sekarang jangan lupa. Baik, aku beransur dulu. Apa nanti kau bagi tahu je kat aku ya. Aku sekarang ni dah jadi orang kaya. Dalam pun kena tukar. Ish. Bahasa apa orang sakit bahasa ni? Bahasa janji kaya. Aduh, air pala ni pun bila lah nak penuh-penuh. Ayam tu pun, wak bagi makan, wak yang besar. Wak bagi makan ayamnya, wak yang besar. Wei, apa hari wak? Wes mangan? Alhamdulillah. Wes mangan. Itu je yang kamu tahu. Cubalah ditukar yang sikit. Kamu kemarin ni cari wak. Ada apa? Sajalah awak kemari. Bukannya apa. Rindu nak sembang dengan awak ni. Nak jenguk wak tu boleh, Leman. Tapi nak rindu-rindu, biar betul kamu ni, Leman. Gelilah wak mendengarnya. Apa ke situ pula pergi wak ni? Apa nak dironjang kau wak? Ronjang? Apa kejadiannya tu, Leman? Cuba kau terangkan sikit kat awak ni. Wak tahu kan? Tahun ni adalah tahun melawat Malaysia. Jadi awak rasalah. Wak tahu tak tapak bekas rumah orang tua awak tu? Awak ingat awak nak terangkan, nak bersihkan. Awak nak buat homestay. Awak nak buat bisnes homestay. Awak ngabarkan je lah. Macam mana? Homestay? Bisnes? Betul ke kamu ni, Leman? Wak macam tak percaya je dengan idea kamu ni. Tapi lah, kalau ditengok daripada gaya kamu ni, Leman, Pak yakin mesti tak berjaya. Garanti. Tengok orang lah, Wak. Saya ni jenis pantang mundur sebelum maju, Wak. Saya ni mempunyai cita-cita yang tinggi. Walaupun saya ni rendah orang. Waduh, Leman. Bukan macam tu maksud Wak. Wak cuma tak percaya aja dengan idea kamu ni. Tapi lah, Leman, kalau betul lah idea kamu ni menjadi, makin kaya raya lah kamu lepas ni ya. Tengok kaki lah, Wak. Tengok kaki. Apa dengan kaki kamu tu, Leman? Tadi Wak tengok elok je kamu jalan daripada sana ke sini. Payahlah yang mengabang tak jual dia. Payah nak berlambur dengan Wak ni. Kerana aku campakkan dalam sungai ni sekarang. Payahlah, Wak. Wak tak apa, Wak. Aku beransur dulu lah, Wak. Assalamualaikum. Leman, itu pun nak marah. 6 months later. Assalamualaikum. Okey, geng. Tek dulu, geng. Naikkan view dulu. Ni awak, Leman nak ngaburkan. Tengok Leman.
Ya Allah, udah pandai-pandai bertitok-titok pula. Tahu lu dah berjaya. Ya Allah, aku kacak juga buah pinggang juga ni. Hai, Ni masuk. Cik. Kau tengok berapa ramai orang keluar masuk. Geram pula aku tengok Sulaiman tu Ibrahim bertiktok bagai. Apa? Hebat sangat kerja tu. Aku ni siang malam membating pula Pak Kerat. Tak kaya. Wah, payahlah melabur kalau kau pilih. Leman, ada kamu ya. Famous kamu. Oh, siap ada apa? Chalet dengan homestay lagi. Ui, baguslah Leman ya. Kamu ni ngaco je. Aku baru je nak buat live ni. Kamu tahu tak? Ni baru je nampak tu. Dah nak sejuta mata memandang. Tak boleh dijadikan Ibrahim. Tak boleh jadi. Kita kena buat sesuatu ni, Wak. Kita kenakan dia. Kita mainkan dia sebelum dia kenakan kita. Kita kenakan dia dulu. Baru padan muka dia. Betul tu Ibrahim. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama dengan si kucing belang? Miau. Oi. Miau. Jemur. Cepat. Ini barang turun-temurun dari keluarga Wak. Wak dah kasih asap 3 hari 3 malam. Asap dalam ni. Bukanlah asap. Dalam ni ada binatang berbisa. Ada kalajengking, ada ular. Wah, menyesal aku, Wak. Menyesal aku. Tahu ni? Barang ni Wak nak taruh di sisi Leman. Biar padan muka dia. Kau pasal buat dia naik apa material tu. Biar padan muka dia. Aku tak puas hati. Ingat, bagus sangat ke gitu. Sudah. Sebelum lagi ramai orang yang lalu di sini, baik kita ke belakang. Kita buat kerja kita. Mo, ayo. Bukan ayo lah, Ibrahim. Ayo. Jangan sekor. Dulu kedian orang datang. Ambil kaya tu. Apa? Yo. Nak ke mana yo? Apa? Belum ke pintu ni. Boleh, Mak. Tengok nak ke mana? Tak boleh di depan ni. Geli dah. Ini apa ni cikgu? Apa ni komen ni yang lari kopi ni saja? Nanya kopi ni. Kenapa cikgu? Tak jadi ni apa ni? Buat tengok. Apa ni? Tidak. Tidak. Oi, Leman! Tidak. Apa yang tidak? Bagi kau laki lah kamu tu, Leman. Itulah, Wak dah pesan banyak kali. Sebelum tidur, cuci pusat tidur dulu. Pusat apa je pula Wak? Kamu ni cuci kaki. Ni kamu punya semua. Tak habis nak rosakkan bisnes awak. Kamu yang ianya, kamu dengkikan aku. Dengki Wak lu. Dah kenapa aku pula, Ibrahim? Bukan kamu Wak. Diam je lah. Leman, kamu ni ego ni. Bawa lah pergi berubat Leman. Ego? Ya benar. Adik kena seorang yang nyor sekarang. Takkan mimpi kot. Habis tu, aku punya homestay. Macam mana? Homestay apanya, Leman? Kamu tu siang malam, pagi petang, duduk di kedai ranting kamu tu, makan tidur. Mana datangnya homestay? Tak ada pedang Melayan Sleman ni. Lebih baik mu kita pergi kedai janda lijah tu, kena cek air lagi baik. Oh, ada. Mo, dengarlah. Weh, cakap perak weh. Mak. Ada apa nak ada panjang lagi? Alah, rojak. Ada. Leman makan ubat lebih ya. Ada pedang ni, mama tu. Dia tak betul ya ni. Apa ya? Apa nama apa? Jenis ngikut. Apa tu yang ngego? Jadi dah. Entahlah. Aku mimpi lagi ke?